Kenapa bila anda scan melalui Transvagina nampak macam banyak telur, tetapi pada hari OPU anda tak ada telur yang dikutip? TTC, jom bincang. Pada hari OPU, apa yang dikutip sebenarnya adalah air di dalam setiap rumah ini dan juga telur yang kecil ini. Tetapi kadang-kala ada telur ini yang tidak terlepas lagi daripada dindingnya. Ada juga telur yang tidak berkualiti, jadi ia tidak sempurna untuk disedut. Ada juga telur yang tidak matang, maka telur itu juga tidak boleh disedut. Jadi apabila anda menjalani proses OPU, tidak semestinya semua telur ini mempunyai telur yang berkualiti untuk dikutip.